Yang ketiga, adakah beza zindik, munafik, atau kedua-duanya sama dari segi tidak dapat diketahui pembohongan mereka dalam hati? Betulkan jika salah. Dia begini, munafik ni kafir hakikatnya. Kalau nifak i'tiqadi, nifak ada dua. Munafik ni ada dua. Kalau nifak i'tiqadi, hakikatnya kafir. Mana dia tidak percaya pun Islam ni molek, dia tidak percaya pun agama Islam ni, cuma dia berpura-pura zahir, hati dia tak ada terima. Itu munafik. Hak ni kafir. Soal lagi munafik, hak Nabi kata dalam hadis tu, idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap bohong, bila dia diberi amanah dia khianat. Hak tu, hak lagu-lagu tu nifak amali orang panggil. Orang Islam pun boleh ada, dengan adanya sifat-sifat tu dia tidak jadi kafir. Tapi nifak tu, nifak amali ni tidak sesuai lah, tidak sepatutnya jadi sifat orang Islam. Bukan sepatutnya orang Islam ada ciri-ciri tu. Tapi dengan ada benda tu, dia tidak jadi kafir lagi. Hak sesuai adanya buat munafik oleh tu. Hak nak munafik akidah tu, hak sesuai ada. Orang Islam tidak sesuai. Ini nifak amali, dia tidak jadi kafir. So, yang kedua, kalau zindik ni dia begini, dia faham agama dengan fikiran atau pemahaman dia sendiri, tidak menggunakan kaedah, tidak bersandar kepada sunnah, hadis, dan tidak bersandar kepada sahabat. Dia tafsir sendiri, ikut suka hati dia. Itu zindik. Dan dia merasa dia lebih Islam daripada orang lain, dan dia tidak maksud nak keluar daripada Islam. Tak, dia mengaku dia Islam, bahkan Islam dia lebih baik lagi daripada orang lain, padahalnya dia lari daripada landasan yang sebenar. Itu zindik. Dan sampai ke peringkat rusak dah akidah dia. Itu zindik. Kafir juga. Kafir, tapi dia dakwa dia Islam, bahkan Islam dia itu lebih baik lagi daripada orang lain. Itu zindik. Zindik ni kafir. Kalau kafir sungguh tu kan dia tidak mengaku Islam, kan? Dia tak ada kena-mengena dengan Islam. Dia mengaku dulu lagi dia tidak Islam. Ni dia mengaku dia Islam, lepas tu dia guna hujah. Dia ada hujah, tapi hujah tu yang tidak mutabar dalam agama. Ni zindik. Sampai ke peringkat dia pahaman dia tu bercanggah lah dari segi akidahnya. Hak besar-besar dari segi akidah. Ini zindik. Lepas tu kafir tu banyak pula. Kafir kufur juhud, kufur inat, macam-macam ada pula tu. Tu kalau kita tulis dah ada dalam Mishkat. Baca situ, tengok situ. Jadi asal tak ada ni banyak ni. Sekatulah dulu ni. Allah.